Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya nak buat satu projek. Jadi projek ni kita nak tutup kebocoran yang berlaku kat sini. Nampak ni? Jadi dia punya masalah adalah rumah ni bawah ni tingkat 2 ni, tingkat 2. Okey. Rumah ni dia kat bawah ada berlaku kebocoran. Jadi bila saya tengok-tengok, inilah dia punya problem dia. Yang ni mungkin tak ada masalah. Ini kita tak ada masalah. Kita tengok belah sini. Belah sini dia dah start merekah dah, nampak. Jadi kemungkinan kat sini dah kawasan dia punca ayak. Jadi ayak bocor lah, bocor. Okey. Jadi apa yang kita akan buat? Nampak sampai hujung sana kan. Bocoran, apa yang kita buat? Kita guna ni. Ni. Ini adalah jenama Naga Dragon. Bitumin. Barang yang kita akan guna adalah bitumin. Bitumin sealant, nampak? Bitumin sealant high performance. Weather proofing, repair and protection. Tahan cuaca buruk, membaiki dan melindungi. Jadi cara guna dia adalah untuk menutup keretakan pada binaan konkrit, batu bata, jubin, bumbung, longkang bumbung dan lain-lain. Jadi dia bagi instruction lah. Lepas tu untuk menahan kebocoran di sekeliling kepala paku. Yang ni selalunya orang akan guna sama ada silikon. Silikon boleh ke ataupun bitumin ni. Bitumin. Seterusnya untuk membaiki lubang pada atap atau jubin bumbung. Bitumin ni jenis lah. Ni jenis cecayak. Lepas tu ada pula yang jenis tape tu. Orang selalu guna yang tape tu. Tapi kalau macam kita nak guna yang mesh macam ni kan, ni banyak lah kita nak pakai. Jadi kita akan guna ni. Harga dia lebih kurang, kalau kat sini tulis 40. Tapi kat kedai ni naknya murah lagi lah. Dua ni dengan scraper ni sekali lebih kurang dalam RM44 waktu saya beli tu. Scraper ni sebenarnya kalau yang kecil sikit sedap sikit kan, kecil. Saya pun tak tengok dulu, saya main ambil je, tak apa. Kita guna saja apa yang ada. Okey, jadi insya-Allah kita akan mula. First kita akan sapu dulu kat sini, sapu dia bersih dulu. Lepas tu baru kita akan ambil bitumin dia. Anda nak tengok macam mana dia punya bitumin? Bitumin dia macam ni. Nampak? Hitam ni. Okey, dia bitumin ni tar lah kan. Siapa yang belajar sains dia akan tahu lah, tar lah. Nampak? Dia tar. Okey. Macam tu. Dia adalah petroleum, bahan petroleum. Right, jom. Okey, jadi kalau anda tengok kawasan ni, ni semua nak kena buat baru lah ni. Memang kat bawah ni dia dah start dia dah start bocor dah. Ni jadi semua ni kita kena buat baru ni, kalau ikutkan. Kena buat baru, kena buang dulu pelan-pelan, tu kita akan buat baru. Tapi ni asal dia ni, dia kalau tak silap saya, kalau kita perhati betul, dia jenis bitumin juga lah. Orang sebelum ni buat kan. Okey. Kita akan buang dia punya lemut-lemut ni, kemudian kita akan sapu bitumin. Okey, insya-Allah. Jom. Aduh. Alright, jadi inilah kita buat simple-simple je. Kita pun tak tahu sejauh mana. Kalau ada kontraktor dia, kita bincang-bincang kan mana sesuai. Jadi kita akan seal kawasan ni lah. Kawasan tu, belakang tu kita seal, sana seal juga, seal sini, sampai hujung tu. Lepas kita tengok result dia macam mana. Okay. Ini kita macam ni je lah, kita boleh buang sikit-sikit. Alright. Okay, jom kita try.
Alright, jadi macam ni lah upah dia. Kita letak sini. Okey. Kita angkat. Kita buat pada ujung sini. Skipper. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Right. Ni macam tak ada masalah. Maksudnya start dari sini ni. Start dari sini. Belah ni macam tak ada masalah sangat. Okay. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Kita akan buat sampai ujung. Right. Kurang macam tu lah. Kita cuba-cuba saja. Kita buat sampai sini. Agaknya berkesan sampai ujung sana. Kita cuba. Alright. Nantikan hasil dia, insyaAllah.